Sudah banyak kali kes jenayah berjaya diselesaikan dengan secebis rakaman CCTV walaupun dengan rakaman kabur. Tetapi bagaimana pula jika hampir keseluruhan rancangan jenayah yang berlangsung beberapa hari dirakam dengan jelas seperti ianya filem wayang, rakaman yang menunjukkan sebelum dan selepas pembunuhan berlaku. Percayalah, ini bukan lakonan semula ataupun filem. Apa yang anda bakal saksikan merupakan rakaman CCTV dari awal hingga akhir kes kehilangan dan pembunuhan Grace Millane, seorang wanita 22 tahun dari United Kingdom yang melancong berseorangan di New Zealand. Selepas keluar berdating dengan lelaki yang tidak dikenali dari aplikasi Tinder, Grace dilaporkan hilang oleh ahli keluarganya setelah gagal dihubungi selama beberapa hari. Apabila pihak polis meneliti rakaman CCTV gerak-geri Grace dan pasangannya dari Tinder, mereka tidak sangka jumlah bukti yang terkumpul akan menjadikan kes ini salah satu kes kehilangan paling unik yang pernah dirungkai. Apa yang ditunjukkan rakaman-rakaman CCTV ini? Apa yang terjadi kepada Grace Millane? Apa yang dilakukan lelaki dari Tinder ini? Ini merupakan kes kehilangan dan pembunuhan yang terakam hampir sepenuhnya seperti sebuah filem. Ini merupakan kisah kes kehilangan Grace Millane. Ini kisah benar. Kena tahu. Pada hujung 2018, seorang wanita dari United Kingdom, Grace Millane, 22 tahun, baru sahaja menamatkan pelajarannya di universiti. Setelah mendapatkan ijazahnya, Grace mengambil keputusan untuk mengembara dunia selama setahun berseorangan sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Pada hujung Oktober 2018, Grace memulakan pengembaraannya ke Peru, destinasi pertamanya di mana dia mengembara sekitar 3 minggu. Pada 20 November 2018, Grace tiba di New Zealand, destinasi keduanya, dan tanpa disangka Grace, destinasi terakhirnya. Pada Jumaat 30 November, Grace berada di bandar Auckland. Dan untuk konteks, hari jadi ke-22 Grace bakal datang 2 hari lagi pada Ahad 2 Disember. Pada petang hari Jumaat 30 hari bulan, Grace menggunakan aplikasi telefon Tinder. Jika anda tidak tahu Tinder, ia aplikasi yang digunakan untuk tujuan dating dengan pengguna lain yang berhampiran. Melalui Tinder, Grace terpadan dengan seorang lelaki, Jesse Campson, 26 tahun, warga negara New Zealand. Grace berjanji untuk berdating dengan lelaki misteri ini pada hari seterusnya, Sabtu 1 hari bulan Disember. Menjelang hari Ahad 2 Disember, keluarga dan rakan-rakan Grace ramai-ramai menghantar ucapan selamat hari jadi kepada Grace melalui telefon dan sosial media. Namun, Grace yang selalunya aktif bermesej dan bersosial media setiap hari, tiba-tiba menyepi tanpa berita. Lebih merisaukan, Grace membawa 2 telefon bersamanya, takut-takut satu telefon rosak. Sejak Ahad 2 hari bulan, kedua-dua telefon Grace tidak dapat dihubungi. Pada Rabu 5 hari bulan Disember, keluarga Grace di United Kingdom membuat laporan orang hilang dengan polis New Zealand setelah beberapa hari tidak dapat menghubungi Grace. Jadi polis New Zealand mula menjejak gerak-geri Grace melalui rakaman-rakaman CCTV. Rakaman pertama Grace bermula di tempat penginapannya di Auckland. Grace keluar dari hostelnya pada 5.37 petang dan berjalan ke tempat pertemuan yang dijanji, Sky City Bar dan Casino yang berhampiran. Di sini, Grace mengambil dan menghantar gambar pokok Christmas ini kepada keluarganya, mesej terakhir yang diterima keluarga Grace darinya. Tidak lama kemudian, lelaki dari Tinder, Jesse, dirakam bertemu dengan Grace buat kali pertama. Mereka berdua masuk ke dalam Sky City. Dan menuju ke sebuah bar bernama Andy's.
di mana mereka menghabiskan sekitar 1 jam 20 minit meminum minuman keras di situ. Kerana hari jadi Grace bakal berlaku pada keesokan hari, Jesse berjanji untuk membelanja Grace minuman keras sepanjang malam sebagai tanda sambutan. Jadi, seperti yang akan anda tonton, mereka akan melakukan bar hopping, satu budaya mengunjungi bar-bar berlainan pada satu malam. Selepas sejam 20 minit, mereka berdua menuju ke bar kedua, Mexican Cafe. Setelah sejam, mereka menuju ke bar ketiga, Blue Stone Room. Di Blue Stone Room, Grace dan Jesse dirakam lebih intim bersama. Setelah seketika, Grace keluar dari pandangan kamera buat sementara. Perhatikan Jesse. Jesse mula menggeledah beg Grace sementara Grace tiada. Apabila Jesse ke tandas, Grace dirakam menggunakan telefonnya. Ini detik di mana Grace menghantar mesej kepada rakannya mengatakan date ini berjalan dengan baik dan Jesse serasi dengannya. Grace juga menaip dia seorang pengurus syarikat minyak. Dia tinggal di hotel. Namun, ini satu penipuan daripada Jesse, dan walaupun benar Jesse tinggal di hotel, hakikat di sebaliknya tidak selurus yang disangka Grace. Sekitar 9.40 malam, Grace dan Jesse dirakam menuju ke hotel tempat tinggal Jesse. Seterusnya, Grace dan Jesse dirakam dalam lift ke tingkat bilik Jesse. Ini kali terakhir Grace dan Jesse dirakam pada malam tersebut, dan kali terakhir Grace dirakam ketika hidup. Pada 8 pagi hari seterusnya, Jesse dirakam berseorangan turun menggunakan lift dan keluar dari hotelnya menuju ke pasaraya berhampiran. Setelah seketika, CCTV pasaraya merakam Jesse membeli beg bagasi besar. Dan beberapa kelengkapan membersih. Setelah kembali ke hotelnya untuk menyimpan barang yang dibeli, Jesse dirakam sekitar 9.30 pagi di dalam sebuah teksi menuju ke kedai sewa kereta di mana dia menyewa kereta ini. Jesse kemudian dirakam kembali ke hotelnya sehingga waktu petang. Sekitar 3 petang, Jesse dirakam mengunjungi sebuah bar untuk berdating dengan wanita lain yang dia bertemu di Tinder. Namun, date ini tidak tahan lama. Wanita ini melaporkan mengakhiri sesi dating bersama Jesse awal, malah mengatakan keretanya di tempat lain kerana tidak mahu berjalan dengan Jesse. Mengikut wanita ini, dia berasa tidak sedap hati dengan topik-topik perbualan Jesse, termasuk betapa senangnya untuk menyorok mayat di Taman Pergunungan Waitakere, taman yang luas dan berhutan tebal di Auckland. Bagaimana anjing pengesan tidak boleh mengesan mayat yang ditanam lebih dari 5 kaki. Kemungkinan jumlah mayat wanita yang telah disorok di Waitakere, dan bagaimana dia mempunyai seorang teman yang tidak sengaja terbunuh kekasihnya sewaktu intim bersama. Pada 8.27 malam, Jesse dirakam meminta pinjam mesin pembersih karpet dari staf hotel dengan alasan ingin membersihkan kesan tumpah wine di biliknya. Pada 9.31 malam, Jesse dirakam membawa troli bagasi dari biliknya yang dimuatkan beberapa beg-beg besar. Beg-beg ini kemudian diletakkan dalam kereta sewanya sebelum Jesse kembali ke biliknya.
Sekitar 7 pagi hari seterusnya, Jessie dirakam membeli penyodok. Kemudian bersama kereta sewanya, Jessie menghilangkan diri selama 2 jam. Sekitar 9:30 pagi, Jessie kembali ke hotelnya berkaki ayam. 20 minit kemudian, dia dirakam meninggalkan hotelnya membawa plastik sampah yang dibuang di tong sampah rawak. Jessie kemudian dirakam menghantar pakaiannya untuk dibasuh serta membasuh kereta sewanya dengan rapi untuk menghilangkan kesan-kesan. Sedar tak bahawa 2 beg bagasi besar semalam telah hilang setelah Jessie membeli penyodok. Sekitar 11:20 pagi, Jessie dirakam membeli dan membawa balik 2 beg bagasi baru yang serupa seperti beg semalam. Ingat detik ini. Pada Rabu, 5 hari bulan Disember, keluarga Grace di United Kingdom membuat laporan orang hilang dengan polis New Zealand setelah beberapa hari tidak dapat menghubungi Grace. Pada hari sama, polis New Zealand menyiarkan sidang media mengumumkan kehilangan Grace dan menanyakan jika sesiapa mempunyai informasi berkenaan kes ini. Disebabkan sidang media ini, Jessie sekali lagi dirakam dalam keadaan mencurigakan sekitar 4:50 petang hari tersebut. Jessie dilaporkan membuang beberapa bungkusan sampah secara rawak di beberapa lokasi tong yang berbeza. Pada hari Khamis, 6 Disember, sekitar 5 petang, Jessie dirakam sedang kembali ke hotelnya setelah keluar seketika. Pada masa sama, beberapa anggota polis berada di lobi hotel Jessie untuk menyoal Jessie berkenaan kehilangan Grace. Jessie terperasan kehadiran mereka. Dengan tenang cuba melarikan diri. Tetapi berjaya dikejar pihak polis. How did the evening pan out? Jessie Campson kemudian dibawa ke balai untuk disoal. Jessie Campson, 26 tahun sewaktu kes ini, terkenal sebagai seorang pathological liar atau penipu bersiri dan dilaporkan mempunyai hubungan tegang dengan keluarganya disebabkan isu ini. Selain mendakwa dirinya seorang pengurus syarikat minyak, Jessie juga pernah mendakwa dia seorang pemain softball profesional, saudara seorang pemain rugby elit, seorang graduan perundangan, seorang ahli kongsi gelap, seorang dari keluarga jutawan hasil restoran berangkai, seorang pesakit kanser dan lain-lain lagi. Dia memberitahu pengurus hotel tempat tinggalnya bahawa dia pengurus tinggi sebuah rangkaian pasaraya, tetapi dia sebenarnya membayar sewa menggunakan duit kebajikan kerajaan. Hakikatnya, Jessie tidak mempunyai pekerjaan tetap kerana dia sering dipecat. Malah, dia baru dipecat sebagai jurujual telefon pada hari dia bertemu Grace kerana terlalu banyak menipu. Namun, di bilik interogasi polis, adakah dia tetap akan menipu? How did the evening pan out? Yeah, pretty good. How did the evening sort of come to an end? There was a hug and a kiss on the cheek, and a thanks, nice meeting you. And then I said, let me know about tomorrow. And she said, okay. And then she kept walking. Masih ingat 2 beg baru yang dibeli Jessie? Picture is in your hotel list. Yeah. Okay, that's on Sunday morning at 8 o'clock in the morning, 8:14. Okay. Yeah. Yeah.
I'm still sure it was 10 o'clock. I'm still sure of it. Is there something you want to ask? You were pretty specific Yep. about waking up, Yep. having been in a drunken stupor at 9 or 10 o'clock in the morning. Yep. That's you walking in with a suitcase at 8:14. Yep. I might have got the times wrong, but if you're assuming that I was using that suitcase for something, I've still got that suitcase in my room. And you guys can have it if that's what you're assuming. I'm telling you, that bag is still in my room. Ketika ini, polis masih dalam proses meneliti kesemua rakaman gerak-geri Grace dan Jessie. Rakaman dengan jumlah data sebesar 6 terabyte. Jadi polis masih belum dapat membuktikan Jessie sebagai pelaku kes ini. Hey, I just want to ask a question. Am I being arrested for something I didn't do? You haven't been arrested. Oh. Namun, polis tahu yang Grace bermalam di bilik Jessie sebelum dia dilaporkan tidak dapat dihubungi keluarganya. Jadi pihak polis segera mendapatkan warrant bagi menyiasat tempat tinggal Jessie. Walaupun Jessie berusaha membersihkan biliknya, polis menggunakan luminol, bahan yang dapat mengesan tinggalan-tinggalan darah. Ini apa yang mereka jumpa. Dengan bukti ini dan pengesahan makmal bahawa tinggalan darah ini milik Grace, polis sekali lagi menyoal Jessie Campson. I went and got the suitcase. And I put it in the hole. Tell me what happened last Saturday. From the beginning. Sewaktu interogasi kedua, Jessie akhirnya mengaku yang mereka bermalam bersama selepas sesi date mereka. Namun, Jessie mendakwa ketika mereka melakukan hubungan intim bersama, Grace telah mencadangkan mereka melakukan aksi-aksi kasar. She told me to hold her throat. Kemudian, setelah mereka tamat, Jessie mendakwa dia ke ruang mandi dan tertidur di ruang mandi. So I went into the shower and then all I remember is falling asleep in the shower. Apabila Jessie bangun pada pagi keesokan hari, dia mendapati Grace di lantai dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan darah yang banyak mengalir dari hidung Grace. Jessie mendakwa dia menjadi panik dan takut, dan dalam keadaan panik, dia menyumbat mayat Grace dalam beg bagasi dan menanam beg ini di Taman Pergunungan Waitakere. I was in shock. I didn't know what to do. I ended up driving towards the Waitakares. I went into the bush, I dug a hole, I went and got the suitcase and I put it in the hole. Namun, Jessie tetap bertegas yang dia tidak membunuh Grace dengan sengaja. Walau bagaimanapun, di mahkamah, penipuan Jessie mula terbongkar. Did you kill Grace Millane? Okay. Jessie Kempson, you're under arrest for the murder of Grace Millane. Apabila polis menggeledah gadget-gadget Jessie, mereka mendapati bahawa Jessie membuat beberapa pencarian mencurigakan sekitar 1 pagi, menunjukkan yang Jessie tidak tidur di ruang mandi seperti yang dia dakwa. Antara pencarian Jessie termasuk api paling panas, burung pemangsa yang makan mayat, adakah terdapat burung herring di New Zealand, pencarian berkenaan Taman Waitakere, dan kemudian bahan-bahan lucah. Polis juga menemukan beberapa gambar berunsur lucah Grace yang sudah tidak bernyawa dalam telefon Jessie. Selain bukti Jessie mencari nama Grace di internet berkali-kali untuk mengetahui berita terbaru kes ini, Jessie mendakwa dia panik ketika menemukan Grace dalam keadaan tidak bernyawa. Namun, bukti rakaman video jelas menunjukkan sebaliknya. Malah, Jessie sempat berdating dengan pasangan Tinder baru sementara mayat Grace dibiarkan di biliknya. Peguam defense Jessie menggunakan strategi yang dipanggil 50 Shades Defense atau juga dikenali sebagai defense hubungan intim kasar. Strategi ini menyatakan pasangan yang mati, biasanya wanita, merupakan parti yang minta untuk dikasarkan dan terbunuh akibat permintaan ini.
Tidak mengejutkan yang strategi ini sering digunakan dalam kes sebegini, di mana seorang wanita mati selepas melakukan hubungan intim kerana mustahil untuk mendapatkan kenyataan dari si mati. Strategi ini popular kerana sudah banyak kali kesalahan si pelaku diringankan daripada pembunuhan ke pembunuhan tidak sengaja. Namun, pada Julai 2020, akta baru diluluskan untuk mengharamkan penggunaan strategi ini. Disebabkan itu, Jesse Campson didapati bersalah oleh gugusan juri atas pembunuhan Grace Millane dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Sekitar waktu sama, dua lagi mangsa mengaku mereka didera Jesse selepas bertemunya melalui Tinder. Jesse didapati bersalah atas 8 lagi tuduhan yang berkaitan dan dijatuhkan hukuman 11 tahun penjara di samping hukuman penjara seumur hidup. You're so full of You have no reason to convict me. You're full of I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. I've advised the family through the police. Oh no!